Okay, hari ni Abang Bat nak bawa anda semua untuk ke satu tempat yang mana kita boleh belajar tentang keyakinan. Cuba teka. Dia start dengan huruf P. Apa dia? Bukan pentas? Bukan pavilion? Jawapannya adalah di pantai. Ya, betul. Di pantai kita boleh belajar tentang keyakinan diri. Sebab pantai ni kalau kita tengok ombak yang datang tu kan, dia akan datang kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, tapi ombak tetap akan datang. Sama juga ketakutan untuk berbicara tetap akan hadir setiap kali kita naik atau pentas. Jadi daripada kita sibuk nak melawan ombak, apa kata kita belajar untuk berenang bersama dengan ombak? Dengan kata lain, daripada kita nak elakkan ketakutan, apa kata kita rangkul ketakutan, kita ubah menjadi kekuatan. InsyaAllah ini akan menjadikan anda seorang professional speaker, presenter yang yakin dan hebat di atas pentas. Nak belajar lagi dengan Abang Bat? Tengok komen. Lupa. Apa?